Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai, nama saya Muhammad Ahmad Darwish bin Muhammad Fadli daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Hussein On. Selamat datang ke Kampung Adat Melayu Seri Banyan Pendang, Kedah, Darul Aman. Tampilkan rumah-rumah tradisional yang menggambarkan kepelbagaian rumpun Melayu Nusantara seperti Aceh, Bugis, Banjar, Jawa dan Minangkabau. Setiap binaannya syarat dengan ukiran halus yang tinggi dan bumbung yang melambangkan kebijaksanaan seni bina orang dahulu kala. Di Kampung Seri Banyan, pengunjung bukan sekadar datang melihat, malah dapat merasai sendiri suasana kehidupan Melayu lama. Ada persembahan silat yang gagah perkasa, alunan muzik tradisional yang merdu serta hidangan warisan seperti sate dan juadah kampung yang menggambit selera. Tempat ini ibarat jambatan yang menghubungkan generasi hari ini dengan sejarah silam agar adat tidak lapuk dek hujan dan budaya tidak lekang dek panas. Beginilah Kampung Adat Melayu Seri Banyan, sebuah warisan yang memelihara jati diri bangsa supaya anak cucu kelak tetap mengenal akar budaya mereka. Pada pandangan saya, tempat ini sangat sesuai untuk dikunjungi oleh pelancong dan juga masyarakat kerana ia dapat memberikan vibe seperti kita berada di zaman silam. Di sini juga kita boleh menikmati juadah yang disediakan oleh restoran. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.